Hai kawan, jumpa lagi lama dengan channel. Okey, apa khabar tuan semua? Itu kami masih lagi ditemani oleh Tiffany ni Ciao. Okey, hai kawan, hai kawan. Okey, hari tu kami nak masak kawan. Kami nak masak apa nak? Kini dek. Alah, mami yang maknya panggil dia dah. Mami yang nunggu. Okey, hari tu kami nak masak kawan. Hari tu kami nak masak itit, masak kari kicap. Itit masak kari kicap. Tapi sebelumnya kawan, jangan lupa like, komen, subscribe, share dengan channel kawan. Siapa yang dah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, tekan butang subscribe ya. Butang subscribe ya. Nasi bayarnya pergi je. Okey. Support kawan-kawan channel kami. Okey, sebelum kita masak, biasalah kita nak pembahannya. Okey, pembahannya itit. Itit tu separuh badan je. Kami dah masak ya separuh lagi, tengah separuh lagi. Itit tu kami minang sendiri. Jadi senang kita nak makan, kita sembelih je. Okey, kami potong satu-satu. Okey, itit. Okey, bahan-bahan lain, minyak masak. Lepas itu kayu manis, bunga cengkeh. Okey, bunga cengkeh. Lepas ya kita ada biji pelaga. Okey, biji pelaga. Dengan apa tu? Bunga cengkeh. Cengkeh. Okey. Bahan lagi serai. Bawang merah. Bawang putih. Bawang putih, bawang merah tu kami kira 3-4 ketul lah. Okey, lepas ya halia. Okey, tu kelak main tutup atau kami cincang kelak. Okey, mereka tumis lah sekali dengan rempah tadi. Okey. Okey, untuk berasanya kawan. Okey. Ada putih. Kicap manis. Kicap asin. Dengan secukup rasa lah. Okey. Dan semestinya masak kari kicap tu tak okey kari. Kan? Tu kari. Okey kari daging ataupun kari wanok. Jangan tak pakai kari ikan. Kita pakai kari ikan lain rasanya. Jangan kena sama lain rasanya. Okey kawan, jadi apa hal sebelum kita masak, kami nak sedia pembahan dulu. Okey, nak tutup ni dulu. Dah siap lah kita masak. Okey. Jumpa lepas tu. Okey kawan, bahan-bahan tadi kami dah sediakan. Okey, untuk bawang tadi kami dah tutup, serai pun sama. Pasal kari, kari boleh campur air dah. Okey. Jadi paste. Okey, jadi bahan dah sedia. Kita mula masak. Okey kawan. Biasa kita panaskan dulu minyak kita. Minyak masuk dulu. Okey. Minyak jangan sikit gila, jangan banyak gila. Ini cukup, kita tambah lah. Okey. Mula sekali kita masuk tabung rempah. Okey. Rempah kita masuk. Rempah masuk. Okey. Okey kawan, rempah kita masuk. Lepas rempah kita masuk, kita masukkan yang tadi bawang dengan serai tadi, dengan halia yang dah kita tutup. Okey, macam masak kari biasa juga, tapi kebiasaannya kita si makan apa lah, pakai santan. Ya apa? Kita si makan santan lah. Okey. Kita tumis dulu bahan tu sampai dia mengeluarkan bau. Okey. Ini saja dia pakai bawang banyak. Okey. Ini saja yang pakai bawang banyak kawan. Kita tahu itit tu yang lain sikit daripada manok lah. Ada orang suka dengan bau ni.
Jadi bila kita memakai bahan-bahan terbanyak untuk boleh membuang baunya lah. Okey, jadi kami orang rasa family kami tidak masalah ini tu. Okey, kita akan tumis sampainya mengeluarkan bau yang harum ataupun bawang untuk dah bertukar ke kuning keperang-perangan. Kita akan masuk ataupun kari. Okey, paste kari kita. Kenapa tak ada ni? Kari. Kari ini. Okey, kita biarkan guys ya. Dia lapar. Ambil naknya yang, ambil sendok. Ambil. Okey, kawan, kita pun bawang dengan serai dengan rempah dengan halia, kita nampak gayanya dah. Kuning-kuningan. Okey, ini pun bau pun dah naik. Okey. Jadi masukkan kari kita. Kari daging atau kari manok kawan. Ingat memang tadi jangan sekali pakai kari ikan. Okey, ada orang madah tidak masalah pakai kari ikan, tapi sebenarnya bau je lain. Rasanya pun lain kalau kari ikan. Pernah lo kat Semenanjung lo makan di segi tempat ya boleh dikira kan tempat ya standard ya. Tempat orang muda selalu lepak lah. Lepak minum segelas kopi sampai berjam-jam tempat ya. Jadi kami order lah kari manok dengan dengan roti pakai cicah ke kari ya. Tadi kami makan ya kari manok rasa kari ikan. Iyalah. Nasi boleh sebenarnya lain. Nasi sama kari daging dengan kari manok tu dengan kari ikan tu. Nasi sama. Okey, jangan teman-teman coba malah pakai masak pelik. Mungkin kari daging pakai kita masak ikan mungkin dapat. Tapi kari ikan kita masak daging ataupun manok si nyaman rasanya. Okey, ataupun kari masuk. Jadi kita akan masaknya, kita akan tumisnya sampainya pecah minyak. Macam biasa. Saya pada je lah macam biasa. Macam kita masak kari biasa aja, kita pecah minyak. Okey. Api jadi slow sikit. Okey, kita semua kari hangus dekat di bahan. Melekatnya dekat dasar kuali kita. Okey. Pecah minyak, kita masuk, kita pun itit. Baunya suka makan kari nang memang kata Leo lah jom bau tu macam kami lah seorang dah yang suka makan kari. Okey, pakaiannya kita pun kari dah pecah minyak. Okey, macam dah tadi masukkan kita pun manok itit ya, itit. Okey, itit boleh macam untuk manok, boleh macam untuk lembu, boleh kambing, boleh babi, boleh. Okey. Itit termasuk, kita beratur. Bau. Kita mungkin ambil masa sikit masak tu. Itit tu dah tua dah. Memang lihatlah. Kita mungkin ambil masa dalam sejam kali. So, kita melembutkan isi, melembutkan kulitnya. Okey, apa hal kita gaul dulu racunnya biar kari tadi
kena dengan semua bahagian itit ya. Okey, pakaian dah di gaul-gaul. Ambil air. Ambil air, masuk untuk. Terus dia api ya. Okey kawan, kita makan. Mungkin kita perlu dalam 2 mangkok tu kawan. Mangkok tu kita akan tutup, kita biarkan api kecil. Kita tunggunya dekat nak masak. Baru kita masuk bahan-bahan perasa yang lain. Okey. Wah, 1 mangkok je. Okey, campur dah sikit kawan. 2 mangkok. Okey. Okey kawan, nampak gayanya kita pun dapur mengalami kerosakan. Jadi macam ni tu. Dah kita cek ambil. Okey kawan, pakaian dapur kita mengalami kerosakan. Kita kita pindah ke dapur besar. Okey. 2 mangkok kecil tadi, air masukkan situ. Sampai dah tadi dah air masuk. Kita akan pakai api kecil. Kita tutupnya. Kita biarnya dulu. Dah air kurang sikit sebab masakan tu memang air kurang. Bukan macam sup lah. Memang air kurang. Jadi okey, dah dicampur, kita akan tutupnya slow api. Kita tunggu dalam lebih kurang dalam 40 minit kita check balik. Okey, tutup. Okey, ya gayanya. Kita tutup. Dalam 40 minit kita akan check balik. Okey, kita jumpa lagi. Okey kawan. Lebih kurang sejam dah kita pun itit tu. Okey, teman-teman kita kami sudah nambah airnya. Tadi air 2 mangkok kecil tadi ya. Kami pakai api kecil je. Jadi nya sentiasa dimasak dengan ada habanya sia, tapi airnya si kurang dengan cepat. Okey, jadi kita si perlu tambah airnya. Kita try dulu. Okey, pakaian dah lembut sikit. Air pun dah kurang. Kita masukkan bahan lain kawan, bahan perasa. Okey, mula-mula sekali kita masukkan lada putih. Buah banyak gila. Lada putih secukup rasa. Okey. Sekarang kita masuk kicap masin kita. Kicap masin pun secukup rasa. Okey. Kicap lemak manis. Lemak manis kita pun secukup rasa. Okey. Lepas ya, lepas sekali. Secukup rasa kita pun secukup rasa. Kita tambah dalam 2 sudut kecil cukup lah. Kalau cukup kita tambah lagi. Okey. Kita gaul-gaul ya. Okey. Hampir masak tu kawan. Okey. Kita siapkan tambah kuahnya. Kita akan biar kuahnya bentuk je banyaknya. Kita siapkan kurangnya juga. Yang punya kurang kita tambahlah kelak air sedikit. Okey, habis kita atuk lah kuah yang kita perlukan lah, banyak tu lah. Si banyak gila, si sikit gila. Okey. Okey. Kita tudung lagi. Dahnya menggelegak gila, kita rasa dah, okey. Okey kawan. Dah menggelegak dah. Oh, ni pun bau. Very nice. Okey. Ini kita rasanya. Termasak tu. Kita ambil yang ada kulit dah.
Okey. Itu. Tu. Ngam. Okey. Ini kuahnya. Okey, kawan, kita rasa, kawan. Okey. Kuah cukup. Rasa cukup. Apa ikut dengan lembut. Kawan. Masak lah. Masakan kami. Kuah yang banyak juga, kawan. Cukup bentuknya. Okey. Jadi masakan kami tu itit kari kicap. Okey, yang tak saya coba resipi tu confirm ngam lah. Okey, selamat tu kita masak kicap, kita masak rempah, kita masak kepala itit. Gitu kita masaknya itit kari kicap. Okey, masak dah. Tutup. Siap sedia untuk dimakan. Okey, kawan, sekian resipi kami tu yang tadi coba. Memang kau lah. Okey. Sebelum undur diri, jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kawan. Okey, yang belum subscribe, tolong subscribe, support channel kami. Nanti jumpa resipi tu, kawan. Sampai jumpa lagi. Bye. Peace.